Bunyi kelang umpan dia pun dah buat perut kita lapar. Kadang-kadang bila lapar-lapar ni, kita tak nak something yang complicated. Pergi dapur, lepas tu goreng ayam garing-garing, kemudian kita masak pula sambal balado macam ni. Dah siap, kita hidangkan dengan nasi putih panas, potongan timun. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Sebelum mula masak, sahaja nak racun korang beli kuali baru. Yang ni Tefal Ingenio Serenity Series. Yang paling best, dia boleh stack macam ni. Biasanya nak simpan kuali ni makan ruang. Kalau dah macam ni, senanglah nak simpan, tak makan banyak ruang. Dia siap ada heavy duty handle ni. Just kepit kat tepi, dah boleh function macam kuali biasa. Untuk buat sambal, kita perlukan dalam 3 ke 4 tangkai cili besar merah, dalam 3 bawang besar merah, 5 ke 6 ulas bawang putih, 10 tangkai cili padi hijau dan merah, dan juga dalam 3 inci belacan. Semua bahan-bahan ni kita akan gorengkan dulu. Bila termo signal ni dah gelap, minyak dah cukup panas untuk masukkan bahan. Kita masukkan semua bahan-bahan tadi. Kita nak goreng sekejap je, kemudian boleh pindahkan dekat dalam blender. Kalau boleh tunggu dia sejuk sikit. Untuk kisar ni, kita tak pakai air, kita pakai minyak yang kita goreng tadi je. Korang kisarkan macam biasa, lepas tu kita pindahkan balik kat dalam kuali. Kalau masakkan sekejap, lepas tu kita tambahkan dengan garam secukup rasa dan juga sedikit perasa. Untuk ayam pula, korang sediakan bekas, lepas tu kita masukkan tepung goreng ayam. Jadi saya pakai yang spicy punya. Buat salutan ayam yang pertama, kemudian korang celupkan dalam air biasa, lepas tu gaulkan lagi dengan tepung tadi. Ulang step ni 1 ke 2 kali untuk lebih garing. Lepas tu kita boleh goreng dekat dalam minyak yang panas. Api buka sederhana je, jangan kuat sangat. Bila ayam korang dah garing cantik macam ni, bolehlah kita angkat dan hidangkan dengan sambal yang kita buat tadi, nasi putih panas dan juga potongan timun. Simple macam ni pun dah sedap. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.